Okey, hari ni kita nak pasang ni ya. Nak pasang timing device. Nak start pasang dah. 102 nya. Okey. Masuk dalam lubang dia. Masa nak pasang dia, dia punya skru 5 ni memang tak lari dah. Letak memang ngam-ngam tempat dia. Macam ni. Kita masuk pun memang memang ngam-ngam lah lubang dia semua. Tak payah kali pun memang takkan sama lubang dia. Sebab kalau kita tengok kat depan ni kan, lubang dia dah ngam. Kalau tengok sini, ni atas ni ada satu lubang minyak. Sebab dia tak ada, dekat dalam ni dia tak ada main minyak. Tak ada pack minyak. Ni pack minyak ni pun dah modified. Dia tu yang masuk fuel pump kan, dia tak ada masuk sini. Yang 10 punya, 103 punya ada masuk sini. Yang ni kat atas dia ada lubang minyak. Dia masuk dalam tu, minyak meleleh masuk dalam ni. Diisi dalam kawasan dalam ni. Dia masuk dalam ni, bearing semua dia masuk lah. Nanti dia meleleh kena kat sini. Okey, silikon pun dah siap bu. Lubang minyak ni kena jaga, jangan bagi dia jangan bubur sampai dia terpalam lubang minyak ni. Sebab dia pakai apa? O-ring lama dia dah mati sikit. Kita kena buat silikon lah. Kalau o-ring baru tak payah buah. Kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang dulu. Okey, nak ikat ni kita kena bubuh gam ni. Kita kena bubuh ni. Trik lock. Okey dah siap pasang. Okey. Okey, lubang minyak. Lubang minyak pun okey. Silikon pun jangan tebal, takut dia terpalang lubang. Kena modify juga. Hari tu kemarin test masuk sangkut. Memang sangkut lah saya. Steering pump ni pun buka sebab dia sangkut. Pasal-pasal yang 102 sangkut. Dia kena modify. Ni apa? FM10 punya besar ni dia 4 segi ni kena dia punya coupling. Ni coupling kena. Ni apa power steering pump di Tembi punya. Kena pakai yang FL10 punya bulat, boleh petok pun boleh. Tapi pipe ni kena modify sikit lah, pipe minyak masuk. Ni pun kena tukar baru. Half cut. Tak ada half cut. Okey nak pasang timing gear. Ni marking. Marking ni sama dengan 2 titik. Nanti nak adjust timing pun senang. Bawah ni pupuk. Okay, ni kita adjust. Marking sini ya. Bagi masuk. ni duk bahagian dalam, lock
siap pasang. Ni 102 punya dah siap potong. Lepas tu nak masuk dalam ni tu. Masuk sini standby. Standby macam ni, ikat. Terus masuk ke enjin je ni. Okay, nak pasang je. Okey, kita dah pasang tu siap. Skru tu siap. Yang ni pun kita pasang siap-siap. Depan ni nak adjust apa plate yang kita nak pakai ni. Kalau macam ketat ni kita kena tolak dia stiker belakang. Macam ni punya cara, tak payah tambah pelit lah. Boleh pasang sebab dia flexible, kita boleh tarik sini. Yang dulu. Ni bagi dia boleh senang masuk dalam tau, ni ikat. Yang ni lah cara dia nampak. Kat depan tak kacau. So saja suka bagi nampak power yang nampak ni. Itu dia okey, dia main Hack system. So bagi kembang dia bagi dia semua jadi.
dah ikat semua. Dah kena bagi ni sama. Yang ni sama dengan fuel pump. Lepas tu timing depan ni, ni kalau kita tutup dia tak nampak, tak apalah. Bawah tu kena 10. Sekejap saya tunjuk. Ni bawah ni. Bawah ni kena bagi 10. Ada ambil screwdriver flat lari sikit. Screwdriver flat patut. Ada kat kawasan ni, kau tengok kawasan ni. Ada kat tayar kat. Ni kena bagi 10 sebab ni je komputer dia 10. Kalau 102, 19, 21 dia ada lagi banyak lah. Tapi ni detail dia tak ada sampai 15, tapi dia timing dia 10. Okey. Lepas tu baru kita ikat ni. Baru kita ikat ni skru ni. Menggunakan trick lock juga. Okey. Fuel pump dah siap pasang. Ni nozzle, pipe nozzle pasang macam biasa. Ni pipe turbo pun nanti nak pasang balik. Ni semua dah pasang macam biasa. Sini nak kena setting. Ni nanti nak kena modify. Pipe semua nak kena modify. Pasang yang bulat punya. Baru beli. Dah sampai. Ni nanti semua pasang macam biasa. Ni harga dia. Kena beli brand bulat. Kena beli brand bulat baru dia tak kena. Baru coupling yang pusing tu dia tak kena. Lepas ni pasang macam biasa ni. Okay, nanti video pemasangan kita buat sikit-sikit lah.
dah tak ada apa.